Awak perasan tak? Ada 3 lampu amaran yang tunjukkan kewangan kita sebenarnya tengah tenat. Tapi kita selalu buat-buat tak nampak. Dengar sini betul-betul ya, supaya kita tak nak menyesal nanti. Pertama, gali lubang, tutup lubang. Hutang sana sini semata-mata nak cover belanja asas bulan tu. Bila tiba masa nak bayar komitmen, kita mulalah kelang kabut. Pinjam kawan pula. Awak, itu bukan namanya hidup tau. Itu namanya cari nahas. Kedua, kita selalu berharap pada duit bonus ataupun keluar KWSP. Duit tu pun belum masuk pun dalam akaun kita. Tapi dalam kepala otak kita ni, kita dah plan macam-macam. Nak beli itu, ini. Tapi kita lupa, duit itu sepatutnya untuk masa depan. Bukannya untuk joli pada hari ini. Ketiga, gaji lambat lagi masuk. Tapi kita dah rasa sesak. Kita cuma bergantung dari gaji ke gaji. Bila tak ada duit lebihan langsung tu, itulah tandanya sistem kewangan kita sebenarnya dah rosak. Jadi, apa solusinya? Mula asingkan duit kita ke medium yang kebal kebocoran seperti emas. Kawan-kawan yang disayangi Allah. Kalau kita terus leka dan tak mula berubah daripada sekarang, nanti bila jatuh tersungkur, siapa nak tolong? Biarlah kawan pandang kita sengket, asal poket kita tak pernah koyak. Biarlah gaya kita nampak lekeh, hakikatnya simpanan kita banyak. Boleh?